Kalau kamu nak bercinta, tak payah kerja. Besok berhenti. Hari ni last terus. Kamu dah kerja lama. Lepas tu, saya dah cakap apa yang saya tak suka, kenapa kamu buat juga? Ha? Ramai duk cerita kat saya dah ni, kamu punya prestasi drop lah, apalah. Kerja, tak nak tolong kawan-kawan lah buat tu. Berkira. Apa yang bercinta sekarang? Kamu tidur lewat? Kau pun tidur? Tapi saya dengar orang cakap kamu bercinta lah apalah sampai apa tidur lewat. Kamu main ML lagi tak? Ya ke? Kalau aku cek kamu main? Tapi ada main tu league match lagi? Betul? Tak ada bercinta dengan siapa? Tak ada masuk kerja? Tak ada tengah kerja main phone? Saya dengar dia tengah kerja main phone lah apalah. Betul? Kamu bercinta dengan siapa pula? Berapa lama? Bahagia? Berapa umur dia? Betul? Betul tak ada ganggu kerja ke? Dia tak ada mesej-mesej kamu ke? Cakap ni lah apalah, kenapa tak layan dia, tak reply mesej. Dia faham? Tapi kalau saya cakap, saya kata saya tak boleh terima kalau kamu bercinta, kalau kamu nak bercinta, tak payah kerja. Besok berhenti. Hari ni last terus. Kamu pilih siapa? Ha? Betul dah putus malam ni? Betul? Oh, kenal dia berapa lama? Kenal dia berapa lama? Ha? Siapa kenal kat kamu? Lepas tu, kamu try dia? Mak kamu try dia? Lepas tu, kamu tak dapat? Kamu tak suka kat dia? Ya. Kamu tahu tak kamu tanggungan, kamu nak jaga mak kamu lagi, nanti habis duit kat perempuan pula. Betul tak ada? Dia tak ada kikih kamu apa tak ada? Tak pernah keluar dengan dia, dating tak pernah. Tapi kalau balik Lenggong minggu ni, pergi dating tak? Cuma mak dia pakai mak dia sekali lah. Bagus lah. Teruskan lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Asyad. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Asyad. Allah selamatkan kamu. Dia mengaku. Sebab dia mengaku jujur. Saya tak alah nak bercinta lah, jangan kerja sudah. Okay, so happy birthday, semoga orang rezeki, dulu yang baik-baik, semoga jadi okay, ni hadiah dia tak besar, tapi bagi saya bermakna lah sebab benda daripada Mekah. Bagi mak satu, bagi Asyad satu. Okay, minyak wangi yang roda ya. First time saya bertemu dengan dia. Ada rasa termarah lah. Okay, so enjoy lah, ada makanan hari ni Makan. Nak makan sini apa? Potong kek dulu. Potong dulu.